Semua sama ke apa? Semua sama. Si ayam beli RM5, si Ui, kentut murah ni. RM5. Nasi goreng RM5 tu. Tengok tu. Nasi goreng kampung telur mata. Tu. Hak ni Pattaya. nasi goreng Pattaya RM5. Nasi goreng ayam RM5. Udang pun RM5. Semua RM5. Udang pun RM5 tu. Okey kan, kat sini sate 60 sen ni. Di Aura sate 60 sen. Chicken chop RM5. RM5 juga. Chicken chop RM5 tu. Tu dia weh. Nasi ayam RM5 tu. Awak tengok, apa tengok ni? Teli bakar. Belum sendiri ke apa? Dah. Dok. Dah. Besar Dah tu. sendiri ke? Dah. Teli bakar RM4 weh. Hampa tengok ni. Makak ni bubur. Harga asli. Teli ni besar weh. Ingat 6 ekor sekilo lah. 5 ekor, 6 ekor sekilo tau. 5 ekor sekilo lah. Tu nampak. Okey guys, sebelah ni Fit tengok ada orang jual lauk-lauk. Ni banyak juga lauk-lauk. Okey kat sini Fit tengok ada siakap pun. Siakap tak? Siakap. Gulai ikan siakap. Ni kepala dia. Okey ni Fit tengok ni ada tom yum pun ada. Ni telur itik ni. Telur itik tak tahu. Tu. Telur itik tu macam-macam. Okey guys, kat sini ada Apam Lenggang Station. Tu Apam Lenggang Station. Tu. Ya, Lenggang Station. Ni lepas tu ada ni apa tengok ni. Ketupat. Ketupat siap dengan rendang ni je dah. Tu ni bihun goreng. Ni apa? Bergedil. Lepas tu ni nasi apa bang? Hujan panas. Nasi hujan panas. Ni lauk apa ni? Lauk ayam masak merah tu. Ayam masak merah. Nak jalan sebab kau tengok ni ramai. Ramai jadi. Ramai kita jalan-jalan. Lagi di mana? Kita tengok sebelah. Sebelah ni ada nasi ayam. Nasi ayam. Nasi mandi ayam RM8. Nasi ayam RM6. Tu ada sosis. Sotong. Sotong ada. Tu atas tu ada sotong. Sotong pun ada. Okey kan ni ikan geli. Ikan geli. Cik ni apa benda cik? Tantang. Telur ikan. Telur ikan. Ni bulat telur ikan. Telur ikan goreng Diingatkan apa tempek nyok apa. Telur ikan. Okey guys, Fit tengok depan ni abang ni ada jual murtabak ayam RM5. Ni. Tu murtabak ayam RM5. Ayam saja bang, kan ada ayam daging. Ayam daging. Sama harga tak? Sama tak? Tu sama harga ayam daging tu tengok. Jaga panas dia. Ya. Tengok, tebal weh murtabak bang. Berapa lama bang buat tak buat bang? 30 tahun. 30 tahun tu dia. Jangan bagi tumpah adik rekod ni. Taufik Fit 3889 bang. Taufik Fit 3889. Ya, abang Fit kat YouTube bang, YouTube. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, hari ni Fit ada dengan ni Bob. Lepas tu ni baby. B, tengok sini sikit B. B. Tak ada mood. Berungkit tidak, tak ada mood. Fit dengan baby semua kami sampai dekat Bazar Ramadan Alo Ponsu. Ni kali pertama Fit mai Bazar Ramadan Alo Ponsu kan. Nak tengok apa yang menarik kat sini, apa yang best kat sini sebelum tu jangan lupa bantu Fit dengan like, comment and subscribe. Korang tolong button subscribe tu gratis guys. Percuma saja, hampa tekan, jangan tak tekan. Sebab apa 70% yang tengok video Fit ni tak subscribe lagi. Jadi rugi. Hampa tekan je button subscribe tu, free. Jadi jom kita masuk dalam kan. Kita tengok boleh tahan juga jom let's go Okey guys, ni kali pertama ni Fit mai kat sini. Ni Fit tengok ni. Ada orang dia mengapi apa semua kat sini. Ni. Bazar Ramadan je dekat dalam ni, bawah payung. Depa buat payung kenopi putih ni dekat bawah ni lah. Dia punya Bazar Ramadan. Berapa ramai orang menjaga tu tak pasti. Apa yang ada pun tak pasti. Sebab Fit tak biasa main. Ni kali pertama. Jadi Fit pun nak ronda-ronda tengok kan apa yang ada. Okey guys, ni dekat pintu masuk ni Fit tengok ada ayam gunting. Ni sebelah sini ada ayam gunting. Dia ambil gambar sikit dia Boleh. tu ayam gunting tu. Ayam gunting, lepas tu ada sosis. Sotong. Sotong ada. Ni. Tu atas tu ada sotong. Sotong pun ada atas tu. Sini ada berapa orang penjaga semua? Alamak, kami tak tahu lah sebab kami. Tak pasti. Tapak ada berapa? Tapak ada berapa tak tahu. Tapak Ini betul semua.
46. Sini. 46. 6, 47 dah ni. Oh, sampai udara pun. Mungkin dalam 50 tapak lebih kurang kan. Tu sebab fit tak biasa mai. Jadi kali pertama kan. Tu kita tengok. Apa orang jual kat sini? Fit tak tahu. Okay, ni kat sini Fit tengok ada air-air, teh ais, coklat, green tea, vanilla Oreo, vanilla blue. Baju depa lawa, dondon semua hijau semua. Tu. 3.10. Patut panggil. 3.10 kopi kau. Tengok. Okey, ni Fit nak berjalan lagi. Ni tengok ramai tak berniaga, ramai cuti ke macam mana Fit tak tahu. Sini. Ni Fit rasa lebih kurang 50 tapak. Ni ada 49. Okey, kat sini ada nasi goreng. Nasi goreng RM5. Semua sama ke apa? Semua sama. Si ayam beli RM5, chicken chop RM5. Nasi goreng RM5 tu. Mana tengok tu nasi goreng kampung telur mata. Tu. Hak ni Pattaya. nasi goreng Pattaya RM5. Nasi goreng ayam RM5. Udang pun RM5. Semua RM5. Udang pun RM5 tu. Murah dia tengok nasi goreng RM5. Chicken chop RM5. RM5 juga. Chicken chop RM5 tu. Tu jom ni. Nasi ayam RM5 tu. Awak tengok nasi ayam RM5. Keli bakar RM4. Keli bakar RM4. Ni besar ni. Ya. Bakar RM4. Ni. Apa tengok ni? Keli bakar belum ni ke apa? Dah. Dok. Dah. Besar Dah ni. sendiri ke? Dah. Keli bakar RM4 ni. Apa tengok ni? Mangkok ni bubur, harga asli. Keli ni besar ni. Ingat 6 ekor sekilo lah. 5 ekor, 6 ekor sekilo tau. 5 ekor sekilo lah. Tu nampak. Ui, besar ni. Lepas tu mi goreng RM2, kotel goreng RM2. Murah lah. Ikut belah ni. Harga ramah. Ramah sungguh kok. Lepas tu hamba tengok ni, cok udang. 3 pieces. RM5. RM3. 5 pieces RM3 tu hamba tengok. Allah hai. Biji Nangupang Biji Nangupang. Ala fit. Takut udang ada. Tu hamba tengok. Udang ada. Jangan takut kau kata udang ada tu hamba tengok. Ada udang ni. Udang ada sebalik batu ada kat kuih. Ada udang tu. 5 ketui RM3 tu. Selalu kok saya duk review seketul RM1 kok. Ya, yalah. Tu. Sini murah ni. Tu. Tu kesihatan. Tu kesihatan pada mai mak. Okey lah, ni Fit jalan ni. Ni Fit nak tengok lauk. Kau ni lauk kak? Boleh tengok kak? Tu. Tengok yang ni ada pecai. Ni pecai. Lepas tu ni keladi. Tu. Ayam asam keladi apa semua. Lepas tu ikan bakar tu talapia RM10, keli RM5. Murah lagi weh. Tu tengok. Ni kok ni dia tudung ni. Takut lalat. Tu. Okey kan kat sini sate 60 sen ni. Di Aura sate 60 sen. Untuk tempahan frozen siap bakar dan kuah kacang. 60 sen. Serius weh. Nang Kupang ah. Tapi kami orang utara panggil nang Kupang ni. Serius nang Kupang. Tu. Tu dia. Tu. 6 Kupang, sate 6 Kupang. Ya bang, 60 sen bang. Kau tengok ni, 6 Kupang ni, 60 sen, murah ni. Tu. Okey guys, sebelah ni pun ada ni. Air mata kucing, air katira, koktel, keret susu. Air RM3 je bang. Air RM3 tu. Hang kena gojek-gojek sikit. Tu ni gojek sikit. Semangat sikit. Holi, pernah nak cari bang Holi? Holi. Holi apa tahu ni? Pernah nak cari? Holi dia. Ni jarang orang nak buat holi ni. Cendol ABC dan cikang dah. Tu dah. Cendol ABC dan dia cikang. special. RM5 tu. Air yang nyok ni kelapa. Berapa dik kelapa? RM3 lah. Kelapa RM3 kot. Air semua RM3. Air semua RM3 tu. Okey guys, sebelah ni Fit tengok ada orang jual lauk-lauk. Ni banyak juga lauk-lauk. Okey kat sini Fit tengok ada siakap kot. Siakap tak? Siakap. Gulai ikan siakap ni kepala dia. Lepas tu ni. Hak ni Fit minat kat ni. Apa nama apa? Sambai. Tu tengok baju nanas ada. Ikan keli. Tu. Orang tengok orang ramai pakai duk beli. Sini. Okey ni Fit tengok ni ada tom yam pun ada. Ni telur itik. Telur itik tak tahu. Tu. Telur itik dah macam-macam.
Sotong pun tu, sotong sumbat. Okey guys, kat depan ni Fik tengok ada kuih loyang. Ha ni kuih loyang RM10. Jelly Niro. Ha ni jelly Niro. Bukan air, jelly lah. Oh. Oh tu. Ini buah apa? Buah nipah. Oh ni buah nipah ni. Ni buah nipah. Ni buah ni depa potong ambil air ni. Ni dia punya air dia. Oh ni air dah tu. Satu apa air dah? RM6. RM6. Jelly RM3. Jelly RM3. Kalau ni hak yang cukur ni? Cukur RM5. Cukur RM5. Ni cukur nipah. Ni. Tengok. Cukur nipah. Dia daripada air ni dia simpan berapa lama nak jadi? Berbulan tak? 2 bulan. 2 bulan. Jadi nipah ah. Cukur daripada air ni Jadi cukur ah. Cukur. Kalau jadi tuak? Tuak sebelum jadi cukur kan? Tuak tak tahu. Tuak tak ada orang buat, pening ni. Lepas tu kat sini kat kau ni ada senawat inoki, ada CWJ ada tu nampak. Banyak kat kau ni. Ayam gunting, sosis semua ada itu. Apa boleh lah main jalan-jalan kat sini kan. Tu. Okey, sebelah ni Fik tengok ada coco shake. Ni ada orang jual coco shake tu. Ni tapi owner dia Fik tak tahu pergi mana. Tu. Okey ni. Sebenarnya asak ke apa kan. Tu. Lepas tu sebelah ni ada puding 5 pieces RM4. Puding. Lepas tu ada donat kecil. Donat RM1. Oh tu donat kecil RM1 lah. Comel-comel weh donat lah. Tu. Donat kecil RM1. Donat besar 2 pieces RM5. Tu. Semua ubat nyeri adik? Ni adik ni semua ubat nyeri. Donat gula pun ada RM2 berbolon ni. Okey guys, sebelah ni ada lagi sate. Ni ada Amir sate. Satu cucuk RM1. Ni RM1. Lepas tu kambing RM1.5. Perut pun ada. Lepas tu sini ada ni opok lekor, kabu Maggi. Ni kepak ayam madu. Kepak ayam madu. Sate perut, daging, ayam. Tu. Tuan dia sama kot tak ada. Tuan dia sama kot tak ada. Okey guys, kat sini kita ada Mr. Churros. Ni Mr. Churros. Tu ada berapa jenis? Caramel, dark chocolate. Tu. Ni coklat. Bang, apa beza dua ni bang? Coklat dua ni? Coklat ni. Dua coklat. Yang ni dia manis, yang ni dia kurang manis. Oh, satu manis, satu kurang manis eh? Tu. Kisah baru. Onde-onde. Kisah onde-onde. Ni yang benar. Kesihatan tengah menjalankan tugas. Lepas tengah cek-cek. Cek-cek niaga. Okey, kat sini kita tengok ada rangka ayam. RM5 ada RM4 pada rangka ayam. Tu. Kaki ayam ada. Ayam goreng kaki ayam. Lepas tu Sini mas, sini lah. Ayam goreng. Baik bang. Tu. Panas air bang, bukan. Panas air. Tengok. Tengok kok. Yang mana ramai orang kita dah ajak rapat-rapat kan. Kita layan ni. Okey guys, kat sini ada Apam Lenggang Station. Tu Apam Lenggang Station. Tu. Ya, Lenggang Station. Ni lepas tu ada ni yang banyak ni. Ketupat. Ketupat siap dengan rendang ni je dah. Tu ni bihun goreng. Ni apa? Bergedil. Lepas tu ni nasi apa bang? Hujan panas. Nasi hujan panas. Ni lauk apa? Lauk ayam masak merah tu. Ayam masak merah dengan? Ayam masak merah tu dengan papadom tu. Oh, dengan papadom. Hani lauk apa? Tu ayam masak merah tu. Oh ni. Yang ni masak lemak eh? Masak lemak tu biasa. Ikan siakap. Ikan siakap. Ikan siakap masak lemak. Tu. Lepas tu ni hang tengok ni ada cencaru. Cencaru sumbat dengan nyok-nyok. Ikan nyok-nyok, gulai ikan nyok-nyok. Oh, siakap sekok ah. Sekok apa dia bang? Sekok. Sekok RM5 RM5 lebih tengok. Siakap RM5 sekok. Tu. Dah harga mahal dah. Mahal murah-murah sini. Kat sini. Hampa main kat belah sini banyak murah. Ni Apam Lenggang. Ni. Tu. Apam Lenggang. Keping 7 kupang. Ya. Keping 7 kupang. Tu. 3 RM2. Apam Lenggang.
Sebelah ni pun ada lagi lauk-lauk. Ni dari ikan keli. Kita tengok sambal ikan keli. Lepas tu ayam rempah, ayam masak merah. Banyak ni. Sebelah ni. Jom kita jalan tengok. Ayam asam ada ni. Kita semua ayam asam. Asyik ayam rempah. Nasi biryani. Laksa buyung. Ni. Laksa buyung. Duduk dalam buyung sebelum tu. Tengok tu. Ni. Gosok-gosok kau Haji kau. Gelak kau. Lari orang dia buat kau ni sampai tak ada buah ayam. Kau seorang kau ni kau? Oh, seorang. Kau ni nak jual lauk, nak buat untuk ayam, nasi ayam lagi. Laksa lagi. Ha? Oh, saya masuk YouTube. YouTube. Ya. Okay, ni apa tengok laksa buyung. RM4 je weh. Lepas tu biu sup, kocok sup pun ada. RM4 juga habis lah. Semua RM4. Mi kari, mi rebus RM4 lah. Tinggal sikit-sikit soto pun habis lah. Banyak habis ke? Soto ada baru buat. Baru buat tu. Okey ah. Okey guys, kat sebelah ni Fit tengok ni, kok ni samosa. Ni. Duk tengah goreng samosa. Tu. Ada dah basuh. Boleh kak. Dekat YouTube kak. Besok pagi pukul 11 ada sebelah. Kau type nama saya keluar. Tak bagi ayat kau tu. Ada. Okey ni samosa ni. Ada inti apa bang samosa bang? Ada inti apa samosa? Samosa inti ayam dengan inti daging. Ayam dengan daging. Ni. Samosa inti ayam dengan inti daging. Lepas tu ada roti john. Ni. Okey kan, apa tengok ni, roti john kat sini RM5 weh, ayam daging RM5 sahaja. Lepas tu sebelah ni ada popiah. Popiah basah RM5-3. Oh tu, hak basah hak goreng pun sama. RM5-3. Tu. Mana aku boleh tengok rakok ni. Tak ada nak gulung kau. Tak ada nak gulung. Ni kopiah RM5-3. Murah kopiah. Kopiah. Ni kat mak si kau. Tak yalah. Segar kau? Segar. Okey, kau ni segar je. Kita jalan sebelah. Okey kat sebelah ni kita tengok ada ni. Air tebu ada, soya ada ni. Apa tengok ni. Apa boleh main kat sini. Kat sini banyak kau weh. Lepas tu ada lontong. Mi rebus. Mi kari. Bihun sup. Laksa. Banyak weh. Lepas tu tengok ni nasi goreng ayam. Tu. Nasi ayam. Lepas tu sebelah ni kuih-kuih. Ni kuih-kuih banyak. Kuih-kuih banyak. Macam-macam jenis kuih tau. Tu. Nak jalan sebab kau tengok ni ramai. Ramai tadi. Ramai kita jalan-jalan. Jauh ni Pik mai alu bonsu ni. Mai alu bonsu ni jauh. Ayam. Tengok ni sebelah ni ada lagi kuih. Macam-macam jenis kuih. Ni hak siap paket-paket pun tau. Tu. Tu tengok. Ayam. Okay, sebelah ni air ni, teh ais RM3 sebungkus ni. Asam boy RM4. Tu. Yang tu RM3 tu, sagu gula Melaka pun ada. Banyak ni. Sini. Tidak tengok sebelah. Sebelah ni ada nasi ayam. Nasi mandi ayam RM8. Nasi ayam RM6. Tapi paling murah kat sini ikan keli ya weh. Tapi tak boleh bayang ikan keli RM4. Ni dah ni nasi tomato RM6. Nasi goreng kampung udang RM6. Mi bandung, laksa siam RM4 tu. Sebelah ni ada kuih-kuih ni. Kuih buat sendiri ke apa? Tak ada orang letak. Orang letak lah. Kuih macam-macam kuih dah tengok. RM3 kuih.
Okey guys, tang ni pun kita tengok ada lagi air. Sini bazar je okey juga, tapi ramai tak berniaga. Oh tu. Bazar okey tapi ramai tak berniaga. Aku tak pasti sebab apa. Sebab tu ni minggu terakhir ni. Minggu terakhir ni seronok berniaga kan. Tapi tak tahu kenapa ramai cuti. Tu tengok air. Lepas tu sebelah ni ada lauk. Ni. Lauk. Ni. Ayam berapa dik? Satu apa? Satu paket. Macam ayak dah. Tu. Oh tu dia start pakai loceng ni. Okey kat sini kita ada lauk. Okey kat sini kita tengok ada pahajeri, lepas tu ada gulai daging dengan telur. Tu. Banyak sana macam-macam jenis juga ni. Ni. Lauk pauk ada kat sini. Okey kan ni ikan geli. Cik ni apa benda je? Tak tahu. Telur ikan. Oh telur ikan. Ni bulat Oh telur ikan. Telur ikan goreng Diingatkan apa tempek nyok apa. Oh telur ikan. Oh tu. Okey. Ni yang betul ni ada udang galah, ayam masak merah. Lepas tu keladi. Masak asam pedas keladi. Lepas tu ikan nyok-nyok sana. Okey kan, sini yang nasi goreng apa tau ni? Nasi goreng. Lepas tu kat sini kita tengok ada nasi goreng ayam ada. Lepas tu kuih-kuih pun banyak ni. Kuih-kuih maknanya nasi ayam geprek. Ni Kabu Maggi. Lauk nak habis abang? Ni ah. Ha? Lauk nak habis ah? Oh, lauk ni ah. 3 tu ah. Oh, 3 tu habis lauk. Tu. Ada kuih habuk-habuk, roti jala apa semua. Tu. Okey, sebelah ni kita tengok ada takoyaki. Ni. Takoyaki. Okey guys, ni takoyaki. Ada ayam, ketam, sontong. Tu. Campur pun boleh. Campur pun boleh ke ah? Campur boleh. Campur pun boleh. Okey guys, kat sini ada Dik, ni apa benda dik? Mochi dengan palova. Apa? Ni palova, ni palova dengan mochi. Ni. Mochi dengan palova. Dua ni je. nasi kerabu. Nasi kerabu, tak siap air. Tak siap. Sini orang start ramai ke apa? 5 ke atas dah. Oh? 5 ke atas. 5 ke atas. 5 ke atas orang start ramai sini. Lepas tu sebelah ni ada murtabak. Ni murtabak. Tumbah je buat tumbah ya. Ni ada murtabak. Ayam daging ke ah? Ayam lagi. Ayam daging yang ujung? Ujung Pisang. pisang. Ni murtabak pisang. Tu dia. Murtabak pisang. Wujud dia besar sikit tau, pisang tau. Dia dalam tu pun pisang. Telur pisang. Okey, dalam tu masuk pisang lah. Pisang. Dia buah pisang potong-potong. Pisang ya. Tak ada bahan lain. Tak ada bahan lain, pisang. Murtabak pisang. Hampa nak makan murtabak pisang, hampa kena main belah-belah sini. Kalau belah Taiping tak ada. Tradisional bang. Orang dulu kita buat. Ya. Ada saya jumpa ada makcik tu, dia murtabak nangka lah apa semua lah. Ada, kami nangka tak ada stok. Oh. Ya, nangka ada agak. Tak ada agak. Ni ayam daging satu orang. Satu RM5 ya. RM5 tu. RM5 murtabak sini. Murah hang tengok. Murah. Murah bang. Ya. Saya review bang. Sepi bazar banyak bang. Dah masuk tahun ketiga ni saya ingat saya review. Belah sini yang paling murah. Bahagian Serai, Parit Buntak, Semanggus, Linsing. Ni Alok Bonsu ni. Area sini yang paling murah lah setakat ni yang saya tengok. Tu. Okey guys, sebelah ni kita tengok ada air lagi. Ni ada tembikai original kelapa. Ni air detox. Lemon petino. Tu. Limau kasturi asam boy. Limau blue asam boy merah. Tu. 3.10 dia. 3.10. Lepas tu soya. Soya pun sama termasuk kan ada. RM1 RM3. Tu. Soya RM1 RM3 tu.
Lepas tu anggur, tengok anggur dia pun susu Anggur Vitagen. Oh tu. Cabaang ada, koktel, teh hijau, Milo, macam-macam ni ada ni. Hampa boleh main cari ke kat adik ni. 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 Jangan bagi tumpah adik rekod ni. Taufik Fit 3889 bang. Taufik Fit 3889. Ya, abang kat YouTube bang, YouTube. Ya. TikTok ada bang, tapi TikTok kalau abang follow saya pun saya rugi bang. Okey, sebelah ni Fit tengok ada kuih-kuih lagi. Ni kat Palung ni. 4 biji RM2 kuih kat Palung. Tu. Abang tengok ni, kuih bom ada. Oh, macam-macam ni. 4 biji RM2 saja. Buat nyeri awak Palung? Ada yang tak. Ada yang tak, ada yang buat nyeri lah. Ni. Kat Palung ni. Apa boleh main weh, kuih kat Palung ni besar-besar tu. 4 biji RM2 tak banyak tau. Cucung besar. Okey, kat kok ni ada air lagi RM3 je besar je mungkin kau. Besar je kok mungkin kau RM3. Ha? Tu okey buat macam ni. Oh tu RM3 weh. Besar weh. Tu. Murah weh. Soya pun ada. Soya pun sama. Semua sama RM3 tu. Tu tengok. Lepas tu ni ada ni, lepas tu taufu kuah ada. Air lengkong ada. Tu. Tengok ni. Okey, sebelah ni kita tengok ada kuih raya. Ni kuih raya. Macam-macam kuih raya kak. Tidak selalu ni agak goreng-goreng, tapi hari ni cuti ni agak kuih dulu. Oh, hari ni cuti jalan kuih ni. Tidak ada goreng-goreng. Dapat kecil paksu. Oh, dapat kecil paksu. Kalau hari biasa kita kat mana? Tepi jalan tu tarik. Kalau sini Belah kanan lah. Ni. Okey. Dia ada lagi ni. Kuih homemade ni anak macam buat. Oh, semua buat sendiri je. Semua sedap kuih dia, insya-Allah. 20, 25 satu. Ya, murah je. Tu hak ni 28. Tu. Boleh weh apa mai cuba homemade weh. Ni buat sendiri. Bukan kilang punya. Tak nanas 19, 18. Oh tu. Ni harga dia kat atas tu kan? Tu tengok. Lepas tu ada ketupat ni. Ketupat pun ada. Okey guys, Fit tengok depan ni abang ni ada jual murtabak ayam RM5. Ni. Tu murtabak ayam RM5. Ayam saja bang, kan ada ayam daging. Ayam daging. Sama harga tak? Sama tak? Oh tu sama harga ayam daging tu tengok. Jaga panas dia. Ya. Tengok, wih tebal wih, murtabak bang. Berapa lama bang buat murtabak bang? 30 tahun. Ha? 30. 30 tahun tu dia. 30 tahun abang ni buat murtabak ni. Fit duk beranyus ni. Tu. Orang lama weh, hampa kena mai cuba weh murtabak. Murtabak abang ni nampak sedap weh, ada bau wangi pun semua tu. Ni. Tu. Apa boleh tengok ni. Ni ada isi ni. Ambil gambar dekat sikit bang, lagi dia pun kata bawang lah apa lah semua dah. Ni tak ada bawang ni, ada isi. Kita tengok ada isi. RM5 berbaloi. Apa beli? Tu. Ni hak yang dah siap ni. Ni ayam ni. Ni ayam daging. Ni apa boleh mai kat abang ni. Ni abang ni dia tak ada benda tapi dia tepi jalan lah tu. Sebelah dengan dapur kecil Pak Su, sebelah dengan blok nombor sebelah. Sebelah dengan selera kampung Popeye. Tu. Okey, sebelah ni kita nak tengok lauk-lauk. Ni Fit tadi nak masuk ni ramai. Lauk-lauk ni ramai. Tu ikan keli bakar. Keli bakar. Weh, siapa peminat keli bakar apa kena main cari sini ya. Sini keli bakar murah-murah weh. Serius Fit cakap. Murah-murah. Tu. Bi jangan tolak tiang bi. Terbalik tiang ni. Tu apa tengok tu. Ada tu ikan sumbat ada, cecaru sumbat ada. Ikan kembung ada. Tu. Nak apa? Apa satu ah. Mana? 7 ni kok. Kau ikan keli sekok macam ya? Ada RM5, ada RM6. RM5, RM6 tu apa tengok. Besar-besar murah weh. RM5, RM6 saja ikan keli kat sini. Lepas tu apa tengok lauk lembut.
Berlambut lauk weh. Kita tak boleh masuk ni sebab orang penuh. Orang penuh kat sini. Kamu tengok. Lala pun ada. Semua dah tu. Ni. Customer kok ni ramai. Jadi kita tak mengacau. Okey, sebelah ni tengok ni ada bajri. Lepas tu orang tengok kepala ikan tu. Semilang pun tau ni. Gulai semilang. Gulai semilang. Gulai semilang. Lepas tu ni keladi. Asal pedas keladi. Lepas tu sini ada ni daging. Tu daging. Okey guys, kat sini kita tengok ada ayam percik. Ni ayam percik. Lepas tu nasi ayam percik. Ni nasi ayam percik ni nasi goreng kot. Okey ni ada pun bakar kat belakang ni. Tu belakang ni. Apa dia bakar? Ni Mawi. Mawi. Dia ayam percik ayam panggang bang ni. Ayam percik ke ayam panggang? Lebih kurang. Lebih kurang ah. Yang ni depan ni. Ya, kuah. Tengok. Banyak ni. Afi nak pergi depan tadi sebab apa tengok ada ramai. Tu ramai dah orang dah mula ramai. Tu bakat-bakat dah mula keluar serbu. Dah. Okey guys, sebabkan bazar ni tak berapa panjang, Afi nak gerak dulu insya-Allah. Afi nak pergi rajah ke bazar lain pula. Kita nak cari satu lagi bazar. Yang ni tak ramai. Patutnya ramai menjaga tapi ramai ni cuti. Jadi itu saja guys video Fik. Kita jumpa lagi pada next content guys. Jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.